Kak, kau beli phone baru Yup. Banyak duit kau kan? Firm aku dah pick up. So adalah duit sikit. Nak minta duit aku lah tu. Mana ada, aku tak cakap apa-apa pun kan? It's gaji day! Wow. Jom pergi makan chili. Oh my god, jom lapar. Wait. Kau tak sibuk nak ikut pula? Tak apalah, korang pergi je lah makan. Kau pesan makanan pun tak nak ke? Tak apalah, aku dah kenyang. Tu bunyi perut kau ke? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Kau jangan kacau aku boleh tak? Keluar. Aku dah boring lah tak ada duit. Buat kerja tu, buat kerja ni tak pernah ada duit. Betul ke aku dalam bidang ni Biasalah mula-mula. Aku pun masa mula-mula buat video Instagram tak ada duit tau. Tapi sekarang ni bila views dah naik, not bad lah. Kau lain lah, kau anak orang kaya. Aku ni buat kerja demi seni tu tak demi seni. Okey, kalau kau cakap demi seni, kenapa kau kisah pasal duit? Tu Haji Sofian tu. Pumpang nak panggil aku berlakon lah apalah semua. Kan? Dan sekali haram tak panggil apa. Nak buat macam mana kau tak famous? Macam mana aku nak famous? Ada siapa bagi aku peluang? Tak ada kan? Aku rasa patut belah lah daripada industri seni ni. Kau nak tinggalkan dunia seni? Yalah, aku buat kerja lain. Aku hantar makanan kat rumah orang ke. Aku fikir aku buat tafufah. Ada juga orang Janganlah. Dia ni, kau ada bakat tau. Bakat? Aku tanya kau sekarang ni, siapa yang pandang bakat? Tak ada siapa pandang bakat kau tak? Kau tak bakat macam mana yang orang pandang? Aku beritahu kan kau. Ni, ini Instagram kau. Kau baru upload benda ni kan? Pisang goreng, celup dengan toge. Lepas tu ada 5,000 views. Inilah bakat zaman sekarang. Kau faham tak? Aku tahulah kau tengah frust, tapi kau janganlah kecam aku. Kau ni haters lah. Haters tak haters. Malam ni juga aku akan fikir masak-masak. Esok juga aku bagi keputusan. Semaklah dunia seni ni. Daniel. Ini bakat yang sebenar lah. Kau ingat senang ke nak telan pisang goreng dengan tauge? So kau dapat 2 email. Yap, satu email pasal job lakon, satu lagi email job perpustakaan. Kau ambil je lah job perpustakaan tu. Gaji stabil. 2,000 kot sebulan. Jap. Mana kau tahu Ni, aku tengah baca ni. Ini handphone aku, email aku yang kau sibuk apa hal? Okey, kejap. Job berlakon tu berapa? Okey, job berlakon ni diorang akan bayar aku RM700 untuk 2 hari. Kau jangan risau, ada kontrak. Lepas tu, aku rasa kalau aku berlakon ni, aku akan continue terus. Sebab aku rasa aku ada hope. Sebelum ni pun dah banyak kali dah kau cakap macam tu. Jadi kau akan pilih yang mana? Aku rasa aku akan pilih